Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi kedua 2026. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan rangkuman laporan utama edisi kali ini. MBI rangkul 2 anugerah sempena Majlis Anugerah Bandar Rendah Karbon 2025. MBI anjur sesi Town Hall Pelancongan Bandaraya Ipoh 2026-2030. 29 orang kanak-kanak diraikan dalam Majlis Convocation Taska MBI Paduan. Majlis Bandaraya Ipoh MBI mencatat pencapaian membanggakan apabila berjaya meraih 2 pengiktirafan berprestij dalam Majlis Anugerah Bandar Rendah Karbon 2025 di bawah penerafan Low Carbon Cities Framework LCCF. Menerusinya, MBI telah menerima anugerah LCCF 5 Diamond Award bagi kawasan perancangan pusat KPP, Ipoh dan LCCF, 3 Diamond Award bagi bangunan UTC Perak. Anugerah ini merupakan sebahagian daripada inisiatif LCCF yang diterajui oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES serta dilaksanakan oleh Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation MGTC. Majlis penyabaian anugerah tersebut telah disempurnakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Eta Joseph Kurup. Dengan pengiktirafan ini, MBI akan terus komited memperluas pelaksanaan pelan tindakan bandar redah karbon sejajar dengan aspirasi pembangunan mampan negara serta usaha menangani cabaran perubahan iklim global. Sebagai usaha merangka hala tuju serta memperkukuh lagi strategi pembangunan pelancongan Bandaraya Ipoh secara mampan, inklusif dan berdaya saing, Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menganjurkan sesi Town Hall Pelancongan Bandaraya Ipoh 2026-2030. Menurut Datuk Bandar Ipoh Zahmad Syaree Hanifah, penganjuran program ini sebagai platform bagi mendapatkan pandangan, maklum balas dan cadangan ke arah memastikan pembangunan pelancongan Bandaraya Ipoh yang berdaya tahan dan berterusan. Selaras dengan aspirasi Malaysia Madani, sektor pelancongan perlu diterajui berlandaskan kepada nilai-nilai teras seperti berikut, iaitu yang pertamanya kemampanan, iaitu bagi memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam. Yang keduanya kesejahteraan, iaitu menjana manfaat ekonomi dan sosial kepada rakyat. Yang ketiganya daya cipta, iaitu menggalakkan inovasi. Seterusnya iaitu hormat, iaitu memelihara adat, budaya dan kepelbagaian masyarakat. Seterusnya keyakinan, iaitu membina kepercayaan pelancong terhadap kualiti dan keselamatan destinasi. Dan seterusnya ihsan, iaitu memastikan pembangunan pelancongan memberi impak positif kepada komuniti dan alam sekitar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Sesi Town Hall Pelancongan Bandaraya Ipoh 2026-2030 di Pusat Convention Ipoh ICC. Hadir sama pada program berkenaan Ketua Whip Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman, Presiden Persatuan Pelancongan Negeri Perak Datuk Osman Abdul Kadir, Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Utara Muhammad Aminuddin Abdul Majid dan Pengarah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek Negeri Perak Suhaimi Hassan Syari. Program sesi Town Hall ini telah menghimpunkan pelbagai pihak berkepentingan termasuk wakil agensi kerajaan persekutuan dan negeri, pemain industri pelancongan, rakan strategik serta badan bukan kerajaan. Seramai 29 orang kanak-kanak telah diraikan dalam Majlis Convocation Taska Majlis Bandaraya Ipoh MBI, Persatuan Pegawai Kanan Paduan MBI Paduan yang diadakan baru-baru ini. Program yang diadakan di Pusat Convention Ipoh ICC itu turut dihadiri Datuk Bandar Ipoh Zahmad Syaree Hanifah. Berucap pada majlis berkenaan, Zahmad Syaree berkata,
Penganjuran Majlis Convocation kali ke-17 ini telah mencerminkan kejayaan berterusan taska MBI Paduan dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti. Kanak-kanak merupakan aset paling berharga pada masa hadapan negara dan juga Bandaraya Ipoh. Pendidikan awal yang berkualiti akan menjadi asas kukuh dalam membentuk sasiah keyakinan diri serta potensi anak-anak ini untuk menghadapi cabaran di masa hadapan. Sehubungan dengan itu, penubuhan dan pengoperasian taska MBI Paduan adalah amat bertepatan dengan aspirasi Majlis Bandaraya Ipoh untuk mewujudkan persekitaran kerja yang bersama keluarga sekaligus menyokong kesejahteraan warga kerja MBI. Dalam pada itu, Datuk Bandar turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para pendidik dan pengasuh atas dedikasi serta kesabaran mereka selain mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa, penjaga dan paduan MBI atas sokongan padu yang diberikan. Hadir sama pada program berkenaan, Presiden Paduan, Insinyur Teknologis Arif Muhammad Zainuddin, Barisan Ketua Jabatan MBI serta Ahli Jawatan Kuasa Paduan. Sempena sambutan berkenaan turut diadakan adalah Majlis Hari Keluarga yang mencerminkan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan perpaduan dalam kalangan warga MBI. Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menganjurkan Bengkel Pelan Strategik Pelancongan Bandaraya Ipoh 2026-2030 sebagai langkah penting berangka hala tuju pembangunan pelancongan Ipoh untuk tempoh 5 tahun akan datang. Bengkel sehari itu telah menghimpunkan pelbagai pemegang taruh termasuk agensi kerajaan persekutuan dan negeri, Persatuan Pelancongan, rakan strategik industri serta pemain pelancongan tempatan. Terdahulu, majlis perasmian bengkel tersebut telah disempurnakan Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak mewakili Datuk Bandar Ipoh. Penganjuran program ini merupakan kesinambungan dan terjemahan langsung kepada dapatan daripada sesi Town Hall Pelancongan Bandaraya Ipoh 2026-2030 yang telah diadakan pada Januari lalu, di mana pelbagai pandangan dan aspirasi pemegang taruh telah dikumpulkan. Diharapkan bengkel seumpama ini menjadi medan perbincangan yang terbuka, konstruktif dan berorientasikan penyelesaian bagi memastikan Pelan Strategik Pelancongan Bandaraya Ipoh 2026-2030 benar-benar berupaya memacu Ipoh sebagai destinasi pelancongan warisan yang sejahtera, mampan dan berdaya saing. ...2026 edisi pertama Ipoh Low Carbon Day ILCD berlangsung meriah dengan penglibatan lebih 2,000 peserta. Dengan pengisian yang luar biasa, penganjuran kali ini melibatkan kolaborasi bersama antara Majlis Bandaraya Ipoh MBI, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Pihak Berkuasa Tempatan NOLA serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Bertemakan Street for People, Not for Cars, acara yang berlangsung di Persiaran Bandaraya Ipoh ini telah memberi peluang kepada orang ramai untuk menikmati aktiviti riadah, pendidikan alam sekitar dan interaksi sosial. Acara yang berlangsung seawal 7.30 pagi itu dimulakan dengan penganjuran QPEX for Run at Ipoh Low Carbon Day 2026 iaitu larian santai sejauh 5 km. Selain itu, bagi meringankan beban kos sara hidup warga Ipoh, program jualan ramah madani turut diadakan dengan kerjasama KPDN dengan menawarkan pelbagai barangan keperluan asas pada harga yang sangat berpatutan. Di samping itu, pengunjung yang hadir juga turut berpeluang mengunjungi pameran kita semula serta menikmati pelbagai promosi produk hijau. Majlis perasmian program Ipoh Low Carbon Day edisi pertama ini telah disempurnakan oleh Timbalan Presiden 1 QPEX Malaysia, Azman Shah Abdul Rahman mewakili Presiden QPEX Malaysia. Hadir sama pada program berkenaan Ketua VIP Ahli Majlis Majlis Bandaraya Ipoh Wong Kakia. Setiap kali perayaan utama, anggota Majlis Bandaraya Ipoh MBI sentiasa diingati. Baru-baru ini sempena menyambut Tahun Baru Cina, seramai 15 anggota MBI telah menerima sumbangan khas MBI Prihatin
sebagai simbol kasih sayang dan penghargaan semasa musim perayaan. Sumbangan berupa duit raya itu telah disampaikan Datuk Bandar Ipoh Zahmad Syarif Hanifah. Sumbangan ini secara tidak langsung dapat menzahirkan tanda keprihatinan MBI dalam membantu golongan masyarakat yang memerlukan dalam suasana harmoni dan bermuafakat. Diharapkan pemberian ini akan membantu meringankan beban penerima di samping menceriakan lagi sambutan Tahun Baru Cina tahun ini. Sekian Buletin MBI edisi kedua 2026. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.